Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar makcik, pakcik dan rakan-rakan? Harap semuanya sihat-sihat ya. Bila dah banyak pakai duit ni, mesti ramai yang terfikir dan tertanya-tanya. Ada lagi ke bantuan yang nak masuk bulan Jun ni? Okey, ini apa yang kita akan tengok hari ini. Bermula dengan bantuan awal bulan Jun, lepas tu bayaran untuk tarikh 9 Jun, tarikh-tarikh kritikal pertengahan bulan, status bayaran per keso dan akhir sekali, inisiatif khas untuk warga Selangor. Kita terus masuk yang pertama ya, iaitu bantuan awal bulan Jun. Ini fokus kepada sumbangan asas rahmah atau SARA yang dah pun bermula pada 1 Jun lepas. Berita baik untuk penerima SARA sedia ada. Bermula je 1 Jun 2026, bantuan bulanan SARA ni akan dikreditkan. Anda akan dapat lihat nilai antara RM50 hingga RM200 masuk ikut kategori kelayakan masing-masing. Nampak macam sikit, tapi untuk awal-awal bulan macam ni, sangatlah membantu untuk beli sikit sebanyak barang dapur kan? Seterusnya, kita beralih pula ke tarikh 9 Jun. Ada dua bayaran penting pada hari tersebut iaitu Budi Diesel dan juga bantuan bulanan JKM. Untuk yang layak terima bantuan subsidi diesel di bawah program Budi Diesel, tanda kalender anda pada 9 Jun ni. Bayaran yang dijangka masuk adalah RM400. RM300 tu untuk bantuan asas dan RM100 lagi tu adalah bantuan tambahan yang masih diteruskan oleh kerajaan. Cuma nak jelaskan sikit kat sini, pengkreditan yang masuk bulan Jun ni sebenarnya adalah bayaran untuk bulan Mei ya. Pada hari yang sama juga, bayaran bulanan JKM akan mula masuk secara berperingkat. Kalau kita tengok jadual ni, untuk keluarga yang terima bantuan kanak-kanak, jumlahnya boleh mencecah sampai RM1,000. Untuk bantuan warga emas, nilainya RM600 dan bagi rakan-rakan pekerja OKU, allowance-nya adalah RM450. Info tambahan sikit, kalau makcik atau pakcik menetap di negeri-negeri utara macam Kedah atau Perlis, kebiasaannya duit ni akan masuk awal sikit dari 9 hari bulan. Bolehlah rajin-rajin semak akaun bank bila dah makin dekat tarikh tu nanti. Lepas 9 Jun, kita masuk pula ke tarikh kritikal pertengahan bulan. Waktu ni sangat penting terutamanya untuk para nelayan, veteran ATM dan juga untuk urusan STR Fasa 3. Perkara paling penting pada pertengahan bulan ni ialah tarikh 15 Jun. Ini tarikh tutup untuk buat pendaftaran baru atau rayuan bagi sumbangan tunai rahmah Fasa 3 di portal LHDN. Tolong ya, kalau belum mohon atau yang permohonan lepas tu gagal dan nak buat rayuan, jangan terlepas tarikh akhir ni. Selain itu, pada 15 Jun juga, bantuan SARA hidup nelayan akan dibayar iaitu RM300 untuk nelayan laut dan RM250 untuk nelayan darat. Untuk pesara tentera yang tak berpencen dan berumur 60 tahun ke atas pula, bantuan harapan hidup sebanyak RM500 akan mula disalurkan antara 15 hingga 19 Jun. Seterusnya, mari kita tengok kejap status pembayaran per keso. Ada maklumat penting tentang penangguhan bayaran untuk bulan ni. Kepada makcik, pakcik atau sesiapa sahaja yang menerima pencen ilat atau pencen penakat di bawah per keso, bertenang ya, jangan panik. Untuk bulan Juni, memang tiada sebarang pembayaran akan dibuat. Tapi, duit anda tu tak ditarik balik atau hilang. Ia cuma dianjak ke tarikh 1 Julai 2026. Jadi, kena sabar sikitlah untuk bulan ni. Pengurusan kewangan tu kena berhati-hati sikit. Tapi yakinlah, hak anda masih ada dan selamat. Sebelum kita tutup penerangan ni, mari kita semak bantuan khas warga Selangor. Ada inisiatif tambahan untuk penduduk di sana. Berita baik untuk warga Selangor, ada dua inisiatif khas bulan ni. Pertama, program baucer makanan. Bermula Jun ni, seramai 50,000 penerima akan mula menerima baucer makanan bernilai RM100 setiap bulan selama 6 bulan berturut-turut. Kedua adalah bantuan BRAS untuk kewangan rakan-rakan OKU dengan jumlah dari RM120 hingga RM3,000. Tapi kena beringat, tempoh nak mohon BRAS ni sekejap je, buka dari 1 Jun sampai 22 Jun ni sahaja. Syarat dia, pemohon mestilah OKU berumur bawah 60 tahun dan telah pun berdaftar dengan JKM. Kalau ada ahli keluarga atau kenalan yang layak, cepat-cepatlah bantu mereka untuk mohon segera. Alhamdulillah, kalau kita imbas kembali dari awal tadi, agak banyak juga bantuan kewangan yang kerajaan dah susun dan sediakan untuk bulan ni. Niat utama saya kongsikan info ni satu je, supaya kita semua boleh merancang belanja dengan lebih tenang dan teratur untuk keluarga. Harap-harapnya penerangan jadual ni dapat bagi sikit kelegaan untuk kita urus kewangan rumah tangga tu. Sebelum saya undur diri, saya doakan rezeki keluarga anda semua sentiasa diberkati. Jangan lupa kongsikan perkongsian ni pada jiran atau kawan-kawan yang mungkin memerlukan. Dan untuk anda fikirkan secara peribadi, dari semua inisiatif yang kita bincang tadi, bantuan mana satukah yang paling memainkan peranan besar dalam menjamin keselesaan dapur anda bulan ni? Fikir-fikirkanlah agar perancangan kewangan ke hadapan jadi lebih mudah. Jaga diri, jaga kesihatan keluarga dan Assalamualaikum.